Kenapa India tak boleh makan lembu? Bila sebut India, maksudnya konteks budaya Hindu majoriti. Bukan semua rakyat India. Ada komuniti Muslim, Kristian, Sikh dan lain-lain yang makan lembu. Pernah tak korang tertanya-tanya kenapa bila sebut makanan India, ramai terus ingat tak makan lembu? Kenapa lembu jadi begitu penting sampai tak boleh disentuh untuk daging? Dalam budaya lain, lembu hanyalah haiwan ternakan biasa. Tapi di India, lembu lebih daripada tu. Ia simbol rakan ladang dan sumber ekonomi. Hari ni kita nak selami sebabnya. Tapi santai je, macam duduk minum chai sambil borak panjang. Kita cerita dari sejarah, ekonomi, budaya, agama sampai stereotip moden. Kalau kita tengok India purba, kebanyakan orang hidup dari pertanian. Lembu bukan sekadar haiwan ternakan, ia rakan ladang. Bayangkan, tarikan lembu untuk bajak sawah lebih penting daripada dimakan sebagai daging. Selain tu, lembu bagi susu. Susu bukan sekadar minuman, ia bahan asas untuk mentega, yogurt, ghee dan pelbagai produk lain yang penting untuk diet harian. Bayangkan kalau semua lembu dimakan, siapa nak buat kerja berat dekat ladang? Siapa nak hasilkan susu dan ghee yang jadi asas makanan tradisional? Dari segi ekonomi, lembu terlalu berharga hidup daripada mati. Memelihara lembu memberi pulangan jangka panjang, bukan sekali makan. Ia ibarat simpanan hidup yang boleh guna setiap hari. Selain ekonomi, agama Hindu mainkan peranan besar. Dalam kepercayaan Hindu, lembu dianggap suci. Ia lambang kesuburan, kemakmuran dan sifat penyayang. Lembu sering dikaitkan dengan dewa-dewi, contohnya Dewa Krishna yang terkenal dengan lembu. Konsep ahimsa, tak menyakiti makhluk hidup, juga diterapkan. Jadi tak membunuh lembu adalah cara menghormati kehidupan dan alam semesta. Ini bukan sekadar diet, ia nilai moral dan falsafah hidup yang dijaga selama ribuan tahun. Kalau korang fikir ini macam kombinasi ekonomi dan spiritual, lembu hidup memberi susu dan tenaga kerja sambil jadi simbol kesucian. Mati untuk daging itu bermakna kehilangan dua manfaat besar. Dalam budaya India, lembu hadir dalam hampir semua aspek hidup. Susu dan produk lembu digunakan dalam perayaan, ritual keagamaan dan masakan tradisional. Mentega dan ghee digunakan untuk lampu minyak dalam kuil, untuk masakan dan untuk persembahan upacara. Hidangan vegetarian yang kaya dengan dal, sayur, rempah dan susu bukan sahaja sihat tetapi menghormati agama dan tradisi. Budaya makan ini diwarisi dari generasi ke generasi dan lambat laun ia jadi norma sosial. Malah perayaan-perayaan penting seperti Diwali atau Pongal menggunakan produk lembu dalam ritual. Jadi, makan lembu bukan sahaja tabu tetapi secara budaya jarang berlaku kecuali minoriti tertentu. Dalam sejarah moden, larangan makan lembu juga diperkukuhkan oleh faktor politik. Raja-raja dan kerajaan tempatan kadang-kadang menguatkuasakan perlindungan lembu untuk mengekalkan sokongan rakyat Hindu. Hari ini, undang-undang di beberapa negeri mengharamkan penyembelihan lembu, tapi di negeri lain dibenarkan untuk minoriti tertentu. Jadi larangan lembu bukan semata-mata soal agama purba, tetapi juga soal sejarah sosial dan politik. Kalau korang tengok, budaya makanan tak pernah statik. Ia berubah ikut masa, ekonomi, agama dan sosial. Tapi dalam kes lembu, penghormatan yang lama tetap kuat kerana berakar pada banyak aspek kehidupan. Ramai orang luar salah faham. Mereka kata semua orang India tak makan daging lembu atau mereka ekstrim. Tapi sebenarnya tak. Ada komuniti Muslim, Kristian, Sikh dan minoriti lain yang makan lembu. Bahkan dalam keluarga Hindu moden, ada setengah yang makan lembu sebab pindah agama atau tinggal di luar India. Salah faham muncul bila orang tengok kebiasaan majoriti terus generalisasi. Budaya makanan sentiasa bergantung kepada sejarah, ekonomi dan agama tempatan. Bila kita faham konteks ni, stereotip hilang. Dunia moden juga mengubah perspektif. Dengan vegetarianism, veganism dan diet berasaskan tumbuhan, ramai orang India dan luar India mula lihat makanan ni lebih fleksibel. Protein bukan lagi eksklusif dari lembu. Kacang, dal, soya, telur, susu, semua cukup untuk diet seimbang. Jadi pantang lama tetap dihormati, tapi gaya hidup kini lebih pelbagai.
Menariknya, meskipun dunia berubah, rasa hormat terhadap lembu tetap kuat. Ia bukan sekadar agama atau pantang, tapi sebahagian identiti budaya yang diwarisi beribu tahun. Kesimpulannya, India makan lembu bukan sebab pelik atau degil. Ia sebab ribuan tahun gabungan ekonomi, agama, budaya dan falsafah menjadikan lembu terlalu berharga untuk dimakan. Bila kita faham sejarah dan konteks, kita berhenti menghina dan mula hormat. Budaya makanan bukan soal betul atau salah. Ia soal dari mana kita datang, apa yang kita hargai dan bagaimana kita hidup bersama alam. Jadi, itulah sebab kenapa India tak makan lembu. Apa pandangan korang tentang video kita pada hari ini? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.